Seriously, cantik. And then kan, ini adalah design macam butik lah. Dia macam very sleek. Tapi, okay lah, to be honest, dia bergantung dengan orang. Ada orang kata macam, tak best lah ni ada macam ni. Tapi saya rasa really nice. Ya, okay lah, nice. Tengok ni sis tengok kat cermin ni. Daripada tepi dia, memang kemas. Dia nampak macam cantik. Orang tak banyak lagi pakai, but this is so nice design dia. Macam dia design tu macam geram lah juga. Maknanya macam orang tak nampak kot waktu saya buat live tu. Diorang tak dapat nak feel. Tengok depan mata ni macam cantik. Colour cantik. So sekarang kita ada 3 option colour. Kelabu, parchment dengan warna hitam. So ini dia yang terbaru ya. Dumpling shoulder bag. You all patut dapatkan bag ni. Dia memang so nice. Tengok ni. Saya boleh isi iPad. Saya boleh isi wallet kat sini. Jadi sangat-sangat best. Dan yang special ni tengok, dia tak ada zip tapi dia ada magnetic clamps. Only this one yang ada macam ni. Tengok daripada tepi dia. So nice. And ini adalah full leather. Satu bag yang bagi saya lengkap semuanya. Full leather, well made, design cantik. Warna dia cantik, design paling terbaru and so gorgeous. Dapatkan sekarang.